macam berak tak tipu. Dah lepas makan malam mula-mula tu, pada lalap pertama petang tu sampai ke pagi tak ada apa-apa. Oh, sekarang alhamdulillah. Bab kata orang kalau nak semayang tu kan, bab kata solat dah kan, tenang je. Dulu saya ni setiap malam nak tidur, bukan main susah lagi. Pinggang ni, aduh Syekh, mau nyucuk-nyucuk. Orang kata songal. Kaki pula, oi, mau nyucuk-nyucuk. Sejak dah bersara ni kan, macam-macam penyakit ada. Badan makin teruk malam-malam. Weh, tak tahu siapa nak cakap. Nak tidur ke apa ke, oi, memang susah betul lah. Baru nak lalap kan, dah terjaga. Dah pinggang nak terasa sakit. Bila nak bangun pagi tu kan, oi, Tuhan je yang tahu. Bukan main borek badan ni lagi. Lutut sakit, pinggang sakit, semua serba sakit lah. Tapi baru ni kan, adalah kawan kata, kau cuba makan ni apa nama ni? Fleksi saraf nama dia. Kau cuba ubek ni bagus ni, menjadi macam orang muda balik. Bila dah makan ni kan, betul-betul berkesan lah kata orang kan. Ni lutut ni pinggang, baru ni dah tak ada apa-apa sakit dah. Sekarang tidur bak kata orang nyenyak, semua tak ada sakit apa-apa dah. Pakcik ni kan, kalau ikut kata kawan kan, tak percaya ni semua dah kata kan. Baca semua, KKM dah luluskan. Tu percaya tu. Ada doktor dia kata, pakcik elok ambil ubat ni. Bagus pada. Sekarang ni kalau solat kan, sakit sendi ni tak ada dah. Pakcik order 3 botol ni. Sebab dia kata ada lah promosi tu. Tu macam copet ambil tu. Mana-mana akak-akak dan apa, makcik-makcik semua ada masalah macam apa. Saya ni kan, sakit lutut. Macam-macam sakit lah. Ni, cuba ya. Fleksi saraf ni. Memang berkesan. Jangan orang kata bakal dah terlantar kan. Dah kena panggil ambulans datang ambil kau, baru nak makan ubat ni.